Prestige 2025 berlangsung dari 20 hingga 27 September 2025, dilaksanakan secara experience-based learning di Osaka, Kyoto dan Tokyo, Jepun. Hari pertama di Osaka, kami alami sendiri budaya Jepun, belajar membuat kuih manisan tradisional dan upacara teh. Petang pula jelajah dan tembori, suasana memang hidup dan penuh warna. Hari kedua, kami melawat Osaka University, salah satu universiti terkemuka di Jepun. Kagum tengok suasana kampus yang moden, inovasi dan budaya pembelajarannya yang sangat berdisiplin. Hari ketiga, kami ke Osaka Expo 2025. Suasana memang luar biasa. Pameran teknologi, inovasi dan budaya dari seluruh dunia. Rasa bangga bila lihat Malaysia Pavilion turut menyerlahkan di pesta global. Hari keempat, kami melawat Kyochera Museum of Naribro sebab muzium ini mempamerkan gabungan seni tradisional Jepun dan inovasi moden, tempat yang memang menginspirasikan. Hari kelima, kami ke Waseda University di Tokyo, universiti berprestij dengan reputasi global. Kagum tengok suasana akademi yang maju dan semangat pelajar yang penuh dedikasi terhadap ilmu dan inovasi. Hari ke-6, kami ke Ibu Pejabat NTT Docomo, peneraju teknologi komunikasi Jepun. Dari inovasi 5G hingga transformasi digital, semuanya tunjuk bagaimana teknologi dorong kemajuan perniagaan masa depan. Bersama kami Dr. Jackson, Dr. Su dan Dr. Haris daripada UPSI serta Mr. Albert dan Mr. Ginso. Perjalanan yang penuh inspirasi. Sepanjang 6 hari di Jepun, kami dapat mempelajari banyak perkara seperti kebudayaan, pengurusan dan kepimpinan. Sepanjang lawatan kami, keindahan budaya Jepun terselah dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya. Amalan kebersihan dan keindahan jelas terlihat di setiap kawasan, dari jalan utama hingga lorong kecil, semuanya dijaga rapi. Sikap sabar dan berdisiplin juga amat mengagumkan. Di Osaka Expo 2025, kami melihat masyarakat Jepun sanggup menunggu antara 1 hingga 2 jam untuk memasuki ke pavilion, masih mengekalkan ketenangan serta beratur. Pertukaran bisnes kad pula menjadi satu budaya profesional yang sangat dihormati, simbol kesopanan dan penghargaan dalam dunia perniagaan mereka. Dalam perbincangan rasmi, kedudukan ketua sentiasa di tengah, tanda hormat dan struktur organisasi yang jelas. Jepun juga sinonim dengan ketepatan masa seperti Shinkansen, masa berlepas dan tiba sentiasa menepati jadual. Setiap janji dan perjumpaan diatur dengan berdisiplin. DAN Japan's Culture Experience, kami belajar erti komunikasi dan kesabaran melalui seni membuat wagashi dan tea ceremony. Sensei berusaha menerangkan dan menunjukkan dengan penuh dedikasi. Akhirnya kami pelajari satu nilai penting. Setiap usaha mesti disertai tanggungjawab dan kesungguhan. Hasilnya kejayaan pasti akan menyusul. Osaka University, Japan's largest national university dengan 3 kampus utama di Suita, Toyonaka dan Mino. Universiti ini mempunyai lebih 40 pusat pengajian dan institut penyelidikan dengan lebih 30,000 warga universiti, terdiri daripada 23,000 pelajar dan 12,000 tenaga pengajar, serta kaki tangan. Osaka University terus menjadi pusat kecemerlangan akademi dan inovasi. Seminar bertajuk DX Strategy A Challenge from Scratch telah disampaikan oleh Profesor Sota Kamaiki yang berkongsi tentang transformasi digital di universiti ini. Antara projek utama yang dijalankan oleh OUID, Osaka University Unified ID, serta Human Resource Data Platform yang menyokong pengurusan sumber manusia berasaskan data. Profesor Sota juga menekankan strategi untuk mengatasi cabaran melaksanakan DX di Universiti Osaka seperti kekurangan tenaga pekerja, dana, strategi jelas dan keupayaan organisasi untuk berubah dengan pantas.
Melawat ke Kyocera Museum di Arts memang pengalaman yang menginspirasi. Muzium ini bukan sekadar ruang seni tapi simbol kepada bagaimana tradisi dan inovasi boleh bergabung mencipta nilai baharu. Kyocera diasaskan pada tahun 1959 oleh Kyuzo Inamori sebagai Kyoto Ceramic Company dan menukar nama kepada Kyocera pada tahun 1984. Dari bermula dengan ceramik industri, kini Kyocera berkembang menjadi syarikat multinasional yang menerajui bidang elektronik, mesin pencetak dan di teknologi digital. Falsafah Kyocera amat menarik, berasaskan pembelajaran berterusan, inovasi dan pembangunan sumber manusia. Mereka percaya bahawa kejayaan organisasi bermula daripada pertumbuhan peribadi setiap pekerja. Selain menghasilkan produk seperti printer, MFP dan sistem pengurusan dokumen, Kyocera juga membangunkan produk seramik berteknologi tinggi untuk pelbagai industri serta menyediakan pelbagai digital dan perkhidmatan profesional bagi meningkatkan produktiviti perniagaan. Secara keseluruhannya, Kyocera adalah contoh terbaik bagaimana nilai tradisional Jepun, disiplin, pembelajaran dan inovasi boleh digabungkan untuk mencipta kejayaan global. Lawatan kami ke Waseda University memberi peluang besar untuk memahami nilai silang budaya dan bahasa antara Jepun dan Malaysia. Dalam sesi perkongsian bersama 5 orang Profesor Universiti Waseda, kami membincangkan isu-isu semasa berkaitan budaya, pengurusan serta kepimpinan. Banyak pengajaran yang boleh kami pelajari daripada pendekatan dan cara berfikir masyarakat Jepun. Universiti Waseda merupakan salah satu universiti terkemuka di Jepun, berusia lebih 143 tahun, diasaskan oleh Okumo Shigebu, seorang tokoh penting bekas Perdana Menteri Jepun dan juga seorang samurai terpelajar. Ketahanan universiti ini untuk kekal relevan dan berdaya saing sehingga kini benar-benar mengagumkan. Ia mencerminkan semangat resilient atau ketahanan, iaitu kekal, kuat dan positif dalam menghadapi pelbagai cabaran zaman, sama seperti rakyat Jepun yang terus maju walaupun hidup dalam persekitaran geografi yang penuh mencabar. Selain itu, kami turut belajar tentang kebolehsuaian. Profesor Dr. Seo Timothy dan Dr. Namai Kinichi menjelaskan bahawa masyarakat Jepun kini semakin fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Dulu, rakyat Jepun terkenal dengan sifat pemalu dan tidak gemar membantah. Namun, kini pelajar-pelajar muda sudah berani bersuara dan menyatakan pandangan secara terbuka. Malah, di banyak tempat seperti kedai dan hotel, kami perhatikan ramai yang kini mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Satu perubahan positif dalam budaya Jepun moden. Nilai integriti juga ketara. Rakyat Jepun terkenal dengan kejujuran, ketepatan masa dan konsistensi dalam tindakan. Apabila kami bertanya tentang pendigitalan di Jepun, Profesor Dr. Seo menjelaskan bahawa Jepun tidak begitu cepat mendigitalkan sistem mereka seperti China dan Korea. Bukan kerana ketinggalan tetapi kerana mereka mempunyai disiplin dan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan. Bagi mereka, jika suatu sistem masih berfungsi dengan baik dan efisien, tiada keperluan untuk diubah secara drastik. Kesimpulannya, lawatan ini membuka mata kami tentang bagaimana nilai resilient, adaptability dan integrity menjadi asas kekuatan masyarakat Jepun. Nilai-nilai inilah yang wajar kita contohi dalam membentuk organisasi dan kepimpinan yang berdaya tahan serta berintegriti tinggi. NTT Docomo kini bukan lagi sekadar sebuah syarikat telekomunikasi, tapi peneraju digital yang menjana pendapatan baharu melalui data dan transformasi digital. Melalui sistem mobile spasial statistik, Docomo menggunakan data rangkaian mudah alih untuk menghasilkan maklumat agregat tentang populasi dan pergerakan manusia. Data ini kemudiannya digunakan oleh kerajaan, perancang bandar dan sektor pelancongan bagi membantu mereka membuat keputusan yang lebih strategik. Docomo juga memanfaatkan analisis spasial bagi mengukur pergerakan serta profil penonton iklan di lokasi sebenar seperti stesen, jalan utama dan pusat membeli belah. Data ini dapat mengetahui berapa ramai yang melihat iklan mereka, bila dan siapa, menjadikan setiap paparan lebih tepat dan bernilai tinggi. Cara Docomo menukar data kepada nilai dan teknologi kepada peluang, memacu dunia pengiklanan digital yang lebih pintar, tepat dan strategik.